Hai guys, hari ni aku nak review movie Zootopia 2. Ini adalah sequel kepada Zootopia yang pertama pada tahun 2016. Jadi, untuk tengok Zootopia 2, aku sarankan untuk korang tengok Zootopia yang satu dulu untuk faham karakter dalam ni. Dia adalah kesinambungan, tapi dia adalah cerita baru. Jadi, secara tak langsung, pada yang tak tengok yang pertama dan terus tengok yang kedua, korang tak akan faham dari segi karakter untuk yang kedua ini. Jalan cerita adalah jalan cerita yang baru, tidak ada kena-mengena yang pertama, cuma dari segi watak saja korang akan kurang faham kalau tak tengok yang pertama. Jadi, Zootopia 2 setelah 9 tahun diorang buat sequel, bagi aku agak lama untuk ambil masa, tapi selepas tengok keseluruhan 9 tahun tu bagi aku sangat-sangat berbaloi dari segi storyline. Kenapa aku bercakap macam tu? Aku boleh katakan untuk Zootopia 2 ni, plot dia makin berkembang. Berkembang dari segi apa? Untuk kali ni, dan kalau korang tengok poster, korang akan tertanya-tanya, siapakah watak ular tu? Pada yang bila tengok poster, first impression korang akan fikir watak ular tu adalah watak jahat. Ya, aku yang tengok first time poster tu pun aku boleh agak sebenarnya. Tapi bila korang tengok the whole story, baru korang tahu yang jahat tak semestinya jahat. Dan konsep cerita dia, siapa yang pernah tengok The Bad Guy, konsep dia, ya macam ni. Cuma watak jahat tu yang disangka jahat ialah membawa kepada penubuhan Zootopia tu sendiri. Jadi korang kena tengok lah, korang kena faham, sebab bagi aku Zootopia 2 kali ni dia punya konflik dan storyline dia agak berat. Sama macam yang pertama, kalau korang tengok, dia agak berat. Dia membuatkan penonton tengok tertanya-tanya, siapa siapa yang jahat sebenarnya untuk yang pertama. Untuk yang kedua, korang akan tahu siapa yang jahat, siapa yang baik sebenarnya. Jadi ada sejarah dia lah. Kan korang kena, untuk Zootopia 2 ni korang memang kena fokus yang selama 1 jam 48 minit tu. Baru korang akan faham dia punya the whole storyline. Cuma kali ni Zootopia 2 aku boleh puji dia punya storyline menarik lah. Kan, menarik. Dan bila korang faham the whole story Zootopia 2, baru korang akan faham kenapa konsep lagu Shakira tu macam tu. Masa aku mula-mula dengar, aku tak faham kenapa dia buat macam lagu tu seolah-olah lagu macam festival. Dia tak macam lagu yang pertama. Kalau korang dengar lagu yang pertama Shakira untuk Zootopia 1, Try Everything, dia tentang semangat. Dia tentang semangat. Jadi untuk kedua ni, lagu dia macam lagu festival. Kenapa lagu dia macam festival, lagu Shakira, lagu Zoo tu, korang kena tengok the whole story dan the plot dia. Baru korang akan faham kenapa lagu Shakira kali ni adalah macam tu. Konsep yang dia cuba ketengahkan. Tapi untuk movie, ya, aku boleh katakan dia agak berat. Kan? Untuk karakter, mungkin budak-budak sesuai tengok. Tapi untuk the storyline,
Untuk orang yang dewasa macam kita lah, yang kita layan daripada Zootopia 1 lagi. Aku boleh kata banyak karakter daripada yang satu kembali dalam Zootopia 2. Jadi 1 jam 48 minit aku boleh katakan cukup-cukup kelakar setiap scene dia. Macam biasa kalau korang tengok yang pertama, memang kelakar habis lah, aku boleh katakan. Jadi 1 jam 48 minit tu sangat-sangat berbaloi, aku boleh katakan, untuk Zootopia 2 kali ni. Dan untuk di ending, korang jangan keluar sampai habis scene kredit. Yang waktu dia macam sama macam satu, dia akan tunjuk kredit waktu Shakira nyanyi lagu. Dia akan tunjuk nama pelakon apa semua, apa yang jadi selepas tu lah. Dan lepas keluar semua everything studio bagai tu, akan ada di hujung sekali. Itu korang kena tunggu. Dan kalau korang tengok posting kredit yang last kali, kemungkinan besar ada potensi untuk Zootopia 3. Siapakah watak antagonis seterusnya? Itu korang kena tengok. Dia ada tunjuk siapakah watak yang seterusnya. Zootopia 2, dia fokuskan kepada ular. Kenapa ular? Ada spesies yang lain juga. Itu pun korang kena tengok dan korang akan faham dia punya sejarah Zootopia tu sendiri. So, pada yang dah tengok, apa kata korang, 1 jam 48 minit tu korang rasa berbaloi ataupun tak, atau korang rasa patut panjangkan sikit dan perlu ada penambahan cerita dari segi penambahbaikan lah, dari segi storyline. So, jangan lupa komen dekat bawah. Tengok aku review movie yang akan datang. Bye.